Hai semua dan selamat datang. Hari ini, jom kita ikuti satu pengembaraan yang sangat menakjubkan, iaitu kisah hidup sebatang sungai. Kita akan saksikan perjalanannya dari tempat ia dilahirkan di puncak gunung yang tinggi hinggalah ia sampai ke destinasi terakhirnya di lautan yang luas. Okey, jadi inilah plan kembara kita. Mula-mula, kita akan tengok titik permulaannya. Lepas tu, kita akan bedah siasat 3 peringkat utama hidupnya. Peringkat hulu yang penuh tenaga, peringkat tengah yang lebih matang, dan peringkat hilir yang dah santai. Akhir sekali, kita akan bandingkan ketiga-tiga peringkat ni sebelah menyebelah. Sebenarnya, setiap sungai yang kita nampak, tak kiralah besar atau kecil, ia sedang dalam satu perjalanan yang sangat-sangat panjang. Semuanya bermula daripada titisan-titisan air di kawasan tanah tinggi dan berakhir apabila ia bertemu dengan laut. Pernah tak terfikir soalan ni? Kenapa ya sungai dekat kawasan gunung tu nampak lain sangat berbanding sungai dekat kawasan kampung kita yang rata? Kenapa kat satu tempat airnya laju, kat tempat lain pula tenang je? Dalam penerangan kali ini, kita akan bongkar semua misteri ni. Okey, jom kita mulakan dengan peringkat yang pertama, peringkat hulu. Anggaplah ini fasa remaja bagi sungai. Ia berada di kawasan pergunungan yang tinggi, di mana segalanya bermula dengan penuh tenaga dan semangat. Laju je kerjanya. Jadi, apa yang berlaku kat sini? Disebabkan curunnya yang sangat curam, air pun mengalir dengan sangat laju. Tenaga yang kuat inilah yang mengorek dasar sungai ke bawah, membentuk satu lurah yang sempit dan dalam yang kita panggil lurah bentuk V. Dekat sinilah selalunya kita boleh jumpa air terjun dan jeram yang cantik-cantik. Dan salah satu benda yang paling best kat sini ialah jeram. Cuba bayangkan air sungai yang laju gila tu macam tengah melompat-lompat bila ia lalu atas kawasan batuan yang tak sama keras. Pergerakan inilah yang kita panggil jeram. Ia terjadi sebab ada batu yang lembut dan ada yang keras di dasar sungai. Nak senang faham, macam ni je. Cuba bayangkan awak lari menuruni bukit yang curam. Mesti laju kan? Sampai susah nak break. Macam itulah keadaan air di peringkat hulu. Laju dan penuh tenaga. Okey, kuis pantas untuk awak semua. Kenapa aliran sungai kat peringkat hulu ni deras sangat? Jawapannya, dah tentulah sebab cerunnya yang sangat curam. Tenaga graviti menarik air tu ke bawah dengan begitu kuat sekali, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Okey, jom kita bergerak ke peringkat seterusnya. Bila sungai dah tinggalkan kawasan gunung dan masuk ke kawasan yang lebih landai, ia seolah-olah masuk ke fasa dewasa. Inilah peringkat tengah. Perjalanannya dah mula perlahan, lebih tenang dan matang. Dekat sini, aliran air dah tak sederas macam kat hulu tadi. Jadi, tenaganya dah tak fokus untuk korek ke bawah. Sebaliknya, ia mula menolak ke tepi. Inilah yang menyebabkan lurah sungai jadi semakin lebar, macam membentuk huruf U. Pada masa yang sama, sungai juga mula tinggalkan sikit muatannya. Ciri paling ketara kat sini ialah sungai tu mula jadi bengkang-bengkok atau kita panggil likuan sungai. Tengok ni. Jelas kan? Nampak tak macam mana sungai ni berliku-liku? Cantik betul. Perasan tak ada tasik kecil yang bentuknya macam ladam kuda tu? Ia dah terpisah daripada aliran sungai utama. Itulah yang kita panggil tasik ladam. Sebenarnya, itu adalah likuan lama yang telah terpotong. Menarik kan? Jadi, likuan-likuan sungai ni bukan terjadi saja-saja tau. Ada sains di sebaliknya. Prosesnya macam ni. Dekat selikuh bahagian luar, air bergerak lebih laju. Jadi, ia akan menghakis tebing tu. Manakala dekat selikuh bahagian dalam, air lebih perlahan. Jadi, ia akan memendapkan atau meninggalkan pasir dan lumpur. Dua proses inilah yang buat likuan tu jadi makin melengkung dari masa ke masa. Okey, satu lagi soalan kuis. Ingat lagi tak? Apakah dua proses utama yang bekerjasama untuk membentuk likuan-likuan sungai ni? Satu menghakis, satu lagi meninggalkan. Apa dia? Ya, betul. Hakisan dan pemendapan. Dua-dua ni berlaku serentak untuk mengukir laluan sungai. Akhirnya, kita dah sampai ke peringkat terakhir dalam perjalanan sungai ni. Peringkat hilir. Ini adalah fasa warga emas bagi sungai. Ia mengalir dengan sangat perlahan dan tenang, merentasi dataran yang luas sebelum akhirnya bertemu dengan laut. Dekat peringkat ni, tenaga sungai dah betul-betul kurang. Jadi, kerja utamanya bukan lagi menghakis, tapi memendapkan semua bahan yang dibawanya. Semua lumpuh, pasir dan kelodak yang dia angkut dari hulu, dia lepaskan kat sini. Inilah sebabnya sungai jadi sangat lebar tapi cetek.
Dan di sinilah kita boleh jumpa bentuk muka bumi macam delta dan tasik ladam yang lebih banyak. Salah satu ciptaan paling penting dekat sini ialah delta. Bayangkan selepas bawa begitu banyak beg bagasi yang penuh lumpur dan pasir, sungai ini akhirnya dah penat bila nak dekat dengan laut. Alirannya yang super perlahan menyebabkan ia lepaskan semua muatan tukar muara. Lama-kelamaan, timbun pembahan ni akan membentuk satu daratan baru yang subur. Itulah yang kita panggil delta. Ini satu fakta menarik untuk awak. Perasan tak? Banyak bandar-bandar besar dan bersejarah di dunia ni terletak betul-betul dekat muara sungai. Sebabnya, delta dan dataran banjir di peringkat hilir ni menyediakan tanah yang sangat subur untuk pertanian dan juga kawasan yang rata untuk orang bina penempatan. Sangat strategik. Sekarang kita dah jelajah ketiga-tiga peringkat, apa kata kita letakkan semuanya bersebelahan. Baru kita nampak perbezaan dia dengan lebih jelas. Walaupun rupanya berbeza-beza, ia tetap sungai yang sama, cuma dalam fasa hidup yang berlainan. Jadual ni memang ringkaskan semuanya dengan baik. Cuba perhatikan corak dia. Dari hulu ke hilir, kelajuan aliran air makin perlahan. Bentuk lurah pula berubah dari V yang sempit dan dalam kepada U yang lebih lebar. Dan akhirnya jadi sangat lebar dan cetek. Ciri-ciri utamanya pun berubah. Dari hasil hakisan macam air terjun kepada hasil pemendapan macam delta. Jadi, secara ringkasnya, inilah keseluruhan kisah hidup sebatang sungai. Ia bermula dengan lasak dan bertenaga di pergunungan. Kerjanya menghakis ke bawah. Kemudian, ia jadi lebih matang dan mula menghakis ke tepi. Dan akhirnya, ia menjadi tenang, lalu membina daratan baru sebelum menamatkan perjalanannya di laut. Setiap peringkat ada peranan dan wataknya yang tersendiri. Okey, sebagai penutup, satu soalan untuk awak fikirkan. Kalau awak seorang jurutera, dekat peringkat sungai manakah yang paling sesuai untuk bina sebuah empangan hidroelektrik? Hulu, tengah atau hilir? Dan kenapa? Ingat, nak hasilkan kuasa elektrik, kita perlukan tenaga kinetik yang tinggi. Jadi, kat manakah tenaga air tu paling kuat? Fikirkan. Ini menunjukkan geografi bukan sekadar menghafal, tapi memahami dunia di sekeliling kita. Terima kasih kerana sudi mengembara bersama saya hari ini.